Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ada? Ada. Mana selalu ada. Hari tak ni ada punya sekali lagi nak dengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi dah kat ni ke? Maksudnya aku panas, saya tahu panas. Mari je dengan saya. Kita ni tengok warga ayah. Ayah tak ramah, mok-mok ramah. Okey. Dan terima kasih pada Cikgu Fakaro, terima kasih pada Haji Ismaili dan terima kasih pada mok-mok ayah-ayah yang sudah hadir untuk program makanan untuk asnaf agihan Kotak Infak daripada Muslim Malaysia. Jadi kali ikutkan Cikgu Fakaro ni antara mudahnya pemohonan. Cumanya baru boleh buat ni bulan ni. Dan untuk seterusnya pun lambat lagi jugalah sebab sudilah kiranya kita memang kalau agihan Kotak Infak kita akan buat video sikit lah dan saya akan bagi penerangan sikit pasal Muslim Malaysia. Jadi dah betul panas dah. Betul kita kecek paling laju ni. Selajunya sebab tahu dah nak gali lembu ada memang lembu ke? Sejuk dah aja duduk kat teduh. Tengok mok meri tu. Cahaya dekat. Jadi kita dengar NGO ke NGO tu bahasa Inggeris. Yang pendek non-government organisation. Jadi bahasa Inggerisnya. Bahasa Melayunya pertubuhan bukan kerajaan. Tapi kita orang Melayu ni kan takkan sebut pertubuhan bukan kerajaan, tak sedap dah. Jadi kita sikat yang sedap NGO Muslim Malaysia. Jadi NGO Muslim Malaysia ni adalah NGO yang bergerak sendiri untuk buat kerja kebajikan. Dan kita adalah NGO yang tak terlibat adalah satu patuh daripada seluruh Malaysia. Orang ni bagi sekian dolar, 3,000, 2,000, kita simpan, kita jadikan sebagai kotak infak. Kita ni, agihan kotak infak kita ni, yang kali ikutkan, bermula daripada COVID lagi. Sebab ramai orang tak ada duit kan. Jadi ada yang menyumbang. Sebab dia tahu dah kita NGO, dia kata tak ada kau saya nak sumbang duit barang nak bagi kau orang besut. Masa mula-mula dulu. Jadi kita kata boleh lah kita pun buat kotak infak dan untuk makluman mak ayah kita, ibu pejabat kita dekat pada Landuk. Persegi ke? Ayah tak kalau tak ada jalan tahu lah. Pada Landuk lagi lah pasir putih tu. Dia ada sebelah kiri ada Masjid At-Taqwa. Besar situ. Ada label kita ni tengok dari tuan kita. Memang satu-satunya di bus tak ada jalan lain. Dan kita setiap bulan kita akan keluarkan 1,300 kotak. 1,300 kotak ni memanglah jumlah yang besar. Dan untuk bulan ni salah satunya 50 kotak di sinilah. Dan 1,300 kotak tu dulu kita mari besuk. Jadi sekarang kita berhenti dah besuk sebab besuk daripada tahun 2021 sampai 2020 ni. Dan bulan raya ni, bulan Mac hari tu kita berhenti. Dan kalau nak yang besuk macam Cikgu Fakaro lah minta permohonan, kita akan bagilah kotak. Dan 1,300 tu juga kita bagi ke Kota Panjang, Pasir Rimah, Kota Panjang. Dan kita macam saya lah dulu, kalau menyumbang susu-susu betul. Lah ni menyumbang kena tunjuk bukti. Jadi tadi hari ni kotak amari 50 kotak ni tu kita kecek. Ada media kita ambil gambar, lepas ni ambil kotak ni kita ambil gambar pula. Supaya orang menyumbang ini dia tahu duit dia sampai ke kampung Kebedepu dan orangnya menerima. Gitu dah. Jadi pakai lecu merah dah baju semak ni panis senyum com ya dah. Dan macam Cikgu Fakaro kita ni, kita di Muslim Malaysia selain pada kita bagi agihan kotak infak, kita juga ada wakaf perigi. Wakaf perigi kita tak buatlah dekat Malaysia. Kita buat dekat Bangladesh, Afrika dengan Kemboja. Maksudnya wakaf telaga. Kita garis telaga untuk orang sana guna. 80 lagi yang akan kita turun kepada kampung-kampung lain selepas daripada ini. InsyaAllah. Dan bukan setakat tu, Pandera kata ada lagi. Mohon lagi. InsyaAllah. Pandera, InsyaAllah. Kita akan bantu. Terutamanya golongan-golongan yang memerlukannya lah. Dan saya bagi pihak penyelaras tu, sekali lagi nak ucap terima kasih kepada Puan Dira kerana dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini dan menyampaikan sedikit sumbangan kepada kita. InsyaAllah sekurang-kurangnya dapat meringankan beban kita lah dalam masa
seminggu dua. InsyaAllah. Dan lepas ni, Cikgu Fakarul kata